Okey, Assalamualaikum guys. Kita berasa tengok panggilan khidmat khas ular. Pagi-pagi ni ular pun nak pergi sekolah kot ramanya. Tapi dikatakan ular tu ular tedung dekat dalam rumah ya. Apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Mana? Oh, kami tu pun dia kat sofa tepi. Sofa belah tepi. Kami tu dia ada kat tepi sofa. Miau. Miau. Assalamualaikum. Oh tu. Kecil Assalamualaikum. Dia macam sangkut ekor dia tu. Ular tedung. Tedung. Tu dia ada terberak sikit. Kat kerusi tu. Miau. Miau. Miau, jauh, jauh. Miau. Jauh, jauh. Ini dah kira besar ni. Ini dah kira ini dah besar ni. Ini dah kira 4-5 bulan ni. Oh, dia sudah banyak 4 ekor ah. Bertelur. Pecah sarang. Longkang. Dia cari makan lah. Dia ada syak ke, tikus ke. Dia ada orang makan je. Dia masuk rumah ni kerana ada pet. Cara dia untuk mengelakkan ular masuk rumah, bersihkan rumah. Macam ni ada bisa dah? Dah bisa lah. Kecil tu dah bisa dah. Ini kena setengah jam. Kembang kan? Dalam masa 2 jam lah kena dapatkan dia benda. Tapi kalau orang yang jenis cuba dia tak tahan 2 jam. Itu dia tadi kita dah pun selesai khidmat khas ular tedung. Anak lah ya. So ular tedung nak masuk rumah ni maksudnya kena lebih berhati-hati lah. Sebab apa? Ular ni dia ada kat kawasan kita sebab kan persekitaran. Okay, maksudnya kita kena jagalah hygiene lah. Kena jaga tempat tu supaya tak ada tikus kan, tak ada cicak lipas. Sebab itu adalah makanan ular-ular ni. Kan? So bersih, pastikan bersih, tak ada tikus. Makanan-makanan dia. Tai kucing pun kadang-kadang mengundang juga. So berhati-hati. Jaga Alright. So apa sekarang ni saya tengah dekat Petronas Petronas sarjana utama untuk isi minyak jentera kita, jentera FRT kita. So inilah rutin yang selalunya. Okay, apa pun
thank you guys yang dah tonton video kita sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Kita tengok lagi banyak video kita. Kita ada banyak video yang akan datang. InsyaAllah kita akan cuba pelbagaikan konten kita nanti. Dan insyaAllah, amin. Mudah-mudahan. Apapun guys, thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum.